Jika anda berminat untuk trade, tapi dalam masa yang sama ada beberapa kekangan seperti modal tak berapa banyak, masih belum yakin untuk trade, okay. Satu lagi takut rugi dan masih belum cukup ilmu dalam dunia trading. So untuk video pada kali ini saya kongsikan dengan bermodalkan RM1000. Modal RM1000 ni digunakan untuk trade semata-mata. Okey. Bukan untuk bayar kelas. Sebab apa? Sebab belajar trading secara percuma akan dapat custom indicator pun percuma dan juga akan masuk grup support Telegram untuk pembelajaran. Okey. Selain itu, untuk membiasakan diri untuk trade dengan real account di pasaran saham US. Okey. Kenapa memodalkan RM1000? Dan bagaimana boleh dapat belajar trading percuma ni? Boleh tonton video ni sampai habis. Okay. So sebelum itu disclaimer, trading ada risiko dan juga reward. So perlu fahami dan sentiasa alert tentang risiko di dalam trading. Okay, satu lagi disclaimer penuh. So boleh baca sampai habis. Okey, maklumat yang disediakan dalam video ini hanya bertujuan untuk pendidikan dan maklumat saja. Ia tidak bertujuan sebagai nasihat kewangan, show pelaburan atau sokongan terhadap mana-mana strategi perdagangan khusus. Okey, harap maklum. Okey, apa platform yang kita akan gunakan dan apa trading account yang kita akan gunakan untuk trade. Okey. So untuk kita trade di pasaran US, kita akan guna akaun Mumu. Persoalannya mengapa kita guna trading platform Mumu? Kan? Dan saya pernah share satu video tentang peluang dan bagaimana untuk trade di pasaran US. So boleh juga tonton video tersebut di saya punya YouTube ni juga. Saya akan share link video di bahagian description di bawah video ni. Nanti boleh tonton. Okay. Okay, ini dia punya video lah. Okay. 14 minit lebih kurang. Bagaimana untuk trade di pasaran US? Peluang keuntungan lebih tinggi, modal lebih rendah, pasaran lebih volatile dan harga bergerak lebih laju. Dia antara sebab-sebab kenapa kita perlu trade di pasaran saham US. Okay. So boleh tonton video ni, ada banyak penerangan dan perkongsian juga di dalam video yang bertajuk bagaimana untuk trade di pasaran US ni. Saya share video ni di bahagian description di bawah ni, boleh klik lah link untuk tonton. Okay. Okay, kembali kepada mengapa kita guna Mumu. Sebab apa? Sebab Mumu ni dia salah satu platform yang sangat menarik lah untuk digunakan. And then dia ada, kita boleh set stop loss, kita boleh set TP, trade profit area. So kita boleh trade dengan lebih tenang dan selamat. Bila kita boleh set aras stop loss dan juga dalam masa yang sama kita boleh set aras take profit. Okay. So lebih tenang lah kalau kita nak trade begitu. Okay. Okay. Selain tu dia punya apps, desktop version dia pun menarik. Mumu ni. Mari saya share Mumu punya apps. Okay, ini Mumu punya app lah. Kita boleh nampak itu ada US, ada Malaysia, Hong Kong dan sebagainya lah. Okay. Function dia banyak lah. Feature list, uh, investment team. Okay. And then apa lagi? Earning kan. So kita boleh baca lah dia punya news-news pasal earning ni. Uh, dia ada syariah. Senang, dia dah listkan counter-counter yang syariah compliant dekat US stock. So kita boleh scroll dan kita boleh buka chart lah. And then dia ada apa lagi? Institutional tracker. Apa counter-counter yang jerung-jerung ada masuk, ada kat dalam. Seterusnya heat map. So mana yang panas-panas lah, macam semiconductor hijau. Klik pada semiconductor, boleh scroll counter-counter semiconductor yang ada. Gitulah. Okay. And then market monitor ni dia punya ni lah, technical. Sharp rise, skyrocket kan, bottom rebound. So semua bila dia keluar ni kita boleh klik lah tengok chart. So lepas tu ada apa? Ada pattern finder, apa? uh, chart pattern, macam bullish flag. So dia keluarlah apa yang stock ada pattern, kita klik. So boleh nampak lah dia punya bentuk flags tu. Okay. Seterusnya tengok apa lagi, double bottom. So tengok counter apa yang ada dekat dalam pattern double bottom. Contoh kita klik.
So dia keluar boleh nampak lah dia punya pattern, nampak ada bentuk W tu kan. So ini adalah counter double quarter. Lepas tu tengok dekat atas tu ada tanda bulan sabit. Itu menandakan kaunter ni adalah kaunter syariah. So begitulah bagaimana nak guna Mumu punya apps. Okay, seterusnya dia ada Mumu desktop kan. Okay, dia ada Mumu desktop, so kita boleh login. So ini adalah Mumu punya desktop. Okay, desktop version. eh so banyaklah itu boleh guna kan. Discover contoh. So contoh screener pre-market kan. So dia keluarlah counter-counter yang gap up masa pre-market. So kita boleh tengok lah counter apa yang gap up. Ni macam ni gap up 7% kan. Ada syariah kat situ. So boleh lah buat kajian dengan lebih lanjut. So ini Momo punya desktop. So nampak menarik lah dia punya desktop version. So function dia lebih kurang sama dengan apps tadi lah. Cuma ni kita boleh buka dekat laptop atau PC. Okay, seterusnya mengapa modal perlu RM1,000? So sebab pertama adalah sebab minimum deposit untuk claim welcome reward Mumu iaitu sebanyak RM100 tambah RM40 kalau guna saya punya kod TT69. Kalau first deposit masukkan saya punya kod TT69 masa first time deposit nanti akan dapat reward sebanyak 100 tambah RM40. So at least akan dapat dengan modal 1,000 kita akan dapat cash reward cash reward sebanyak RM140. Okey, seterusnya sebagai MR anda Mumu ni untuk melayakkan dapat komisen daripada klien daripada anda yang register akaun Mumu ni, klien perlu deposit sebanyak RM1,000 barulah dapat komisen dan dengan komisen tu saya tukarkan kepada kelas trading percuma so win-win situation lah di situ satu lagi ramai yang berkemampuan untuk modal sebanyak ni dan cukup sesuai untuk modal permulaan dan membiasakan diri untuk trade di pasaran saham US. So sebab tu tajuk dia mengapa perlukan modal RM1,000. Okay. So ini contoh trading contoh trading untuk satu malam sebab ini adalah time frame 5 minit so untuk satu malam beli dalam pukul 11 malam dia close pukul 4 pagi dia close pukul 3:30 pagi tak silap dapat profit sebanyak 214 dengan bermodal trade nampak 911 tak sampai 1,000 pun. Sebab apa? Sebab kita ada modal 1,000 tapi kita just guna sebanyak 911 untuk beli 30 unit. Okay. So dengan modal 911 tu kita boleh dapat profit sebanyak tadilah 214 Ni 220 ni sebab conversion rate RM yang ini malam je conversion rate 214 apabila sampai siang dia jadi 220. So at least profit dalam lebih kurang 24%. Dan keuntungan nampak dalam 50 US dollar. Okey lah dengan modal sebanyak $225. Apabila kita convert 1,000 tadi kepada US dollar, dia akan jadi dalam lebih kurang $225. So daripada $225 kita dapat buat profit $50. Okey lah dalam 25%, 24%. Ini satu malam trading. Okey. US stock ni dia menariknya dia tak ada limit. Macam contoh counter MLGO ni masa saya screenshot ni 527% kenaikan dalam masa satu malam. Sama juga dengan counter apa ni Orgo ni kenaikan sebanyak 102% dalam masa satu malam Okay. Sebab itu untuk trade lebih menarik trade di pasaran saham US so jika berminat untuk buka akaun trading Mumu ni saya ada share juga link di bahagian description dekat bawah dekat video ni ataupun boleh pergi ke website technictrade.com dekat tentang tu ada akaun Mumu ni. So, bagaimana untuk buka trading account Momo dan redeem reward? So, boleh scroll dekat bawah ni. Okay. Bagaimana untuk buka account trading Momo? So, klik di sini. Dan follow semua guide yang saya share kat bawah ni. Dan di sini juga saya ada share bagaimana untuk redeem reward ke atas ni. Yang pertama, kena pergi dekat apps. Klik icon search.
Lepas tu type exclusive deposit, okay, and then klik join now. So lepas tu pilih bank mana kita nak deposit, M1000 tu. Seterusnya dekat bahagian exclusive code tu, masukkan kod TT69. And then bila dah siap isi semua tu, scan QR ni untuk inform saya di Telegram untuk bagi tahu dah register Mumu dan dah deposit, okay, ke dalam trading account. Okay. Seterusnya saya akan masuk ke dalam grup Telegram. Di situ boleh belajar trading secara percuma dan juga akan dapat custom indicator trading view secara percuma. So boleh guna custom indicator ni untuk lebih mudah membuat analisis technical chart. Okay. So kalau berminat untuk trade dan untuk belajar trade, bukalah akaun trading Mumu dan boleh cuba trade di pasaran saham US. Okay. So terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.